Update baru Genshin Impact version 5.7 dah keluar. アビス教団の名は知ってたが、これほど大規模で広範囲な動きを見せるのは初めてだ。まるでナタ相手に戦争を仕掛けようとしてるような。 Dengan karakter baru Cryo DPS dan juga Nuka yang sangat kuat yang dinanti-nantikan oleh ramai manusia dekat luar sana. Kakak korang Skirk. 無に帰せ。この手に。 Penyambungan Arc Conquest yang akan lebih fokus pada main karakter kita dan juga kembarnya. 旅の終点で二人の新たな始まりが待ってる。 Dan nak tambah menarik lagi, kita ada endgame content yang baru yang akan memberikan reward yang baru. Wow! Tanpa lengahkan masa lagi, jom kita pergi dekat main fokus kita pada hari ini, Skirk. Let's go! Bismillah, Allahu Akbar. Bukan, ni apa benda? Let's go! Apa lah kau sendiri main Ya, betul lah. Kenapa kau muncul Candace? Ni Rasa ni duk. Mana datang pula weapon ni tiba-tiba? Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Wah, gapai! Torong, kau dah dapat skirt, kau tak nak pull ke weapon Torong? Let's go! Let's go! Tak dapat. Let's go! Selagi ada kau apa tak dapat weapon dia sepak. Kau kejar lagi ni weapon apa setan. Rasa bagi kata-kata sikit sebelum dia pun. Semoga kau kalah 50-50. Aku sepak kau kejar lagi. Apa maksud kau? Apa maksud kau? Dia bagi 3 weapon ni lagi. Aku penat betul lah. Kenapa 3 kau nak bagi weapon? Kau tak nak bagi weapon 5 star? Mana datang pula karakter weapon tu? Mana datang weapon? Mana datang karakter tiba-tiba? Itu bukan weapon tu. Aku pun dah biar tak dapat, kau dapat pula bodoh. Tolonglah keluar. Tolonglah. Skirk. Boleh, kalah. Bodoh. Anjing kau Skirk mana yang kecil macam ni ha. Tolonglah. Mana skirt kau? Mana ini Kiki setan? Finally kita dah dapat skirt kita dan cuba kau tengok dia punya design dia. Tak nampak macam daripada Tevat pun. Fun fact, memang dia bukan daripada Tevat. Masa hujung-hujung Arc Conquest Fountain tu dia muncul. Dia baling cal tu macam kain buruk kau tahu. Untuk pengetahuan korang, skirt ni dia ada kaitan dengan Khaenri'ah punya lore, di mana cikgu dia adalah salah seorang daripada 5 sinners of Khaenri'ah. Jahatnya mula abang panggil dia sinners. Abang tu suci sangat ke? Makan kau! Skirk ni merupakan Cryo DPS dan juga Nuka yang sangat kuat. Jadi kau boleh pilih sama ada kau nak main on-field Cryo DPS ataupun kau nak fokus dekat burst dia yang sangat kuat. Sebelum aku ajar korang cara guna dia, jom kita tengok talent dia dulu. Sebelum kita mulakan apa-apa, korang kena tahu skirt ni dia tak gunakan energy. Instead, dia guna benda special nama dia Serpent Subtlety. Ada 3 cara untuk korang dapatkan Serpent Subtlety ni. Sama ada korang tap elemental skill dia, hold elemental skill dia, ataupun korang serap Void Drift. Kita cerita pasal Ascension passive dia dulu. Macam aku cakap tadi, salah satu cara untuk kau dapat Serpent Subtlety tu adalah dengan menyerap Void Drift. Bila korang buat apa-apa reaction selain Mel yang berkaitan dengan Cryo, tiap 2.5 saat korang akan dapat 1 Void Rift. Dan maksimum Void Rift yang korang boleh dapat daripada benda ni adalah 3. Skirt boleh resap Void Rift tu dengan 3 cara. Kau buat charge attack dekat dalam 7 phase flash mode dia, bila kau guna special elemental burst dia, dan bila dia hold elemental skill dia. Dan tiap Void Rift yang kau resap tu, kau akan dapat 8 Serpent Subtlety point. Second passive dia pula, bila kau punya Hydro dengan Cryo character selain Skirk, buat Cryo atau Hydro damage dekat enemy, Skirk akan dapat 1 deck crossing stack, maksimum 3 stack. Dan tiap character boleh bagi 1 je deck crossing stack dekat Skirk. Tiap 1 deck crossing stack yang Skirk dapat ni akan naikkan dia punya normal attack damage dekat dalam 7 phase flash mode dia, dan
juga elemental burst Havoc Ruin dia. So lagi banyak stack, lagi sakit. Pasal tu lah better korang gunakan full cryo dengan hydro character dengan Skirk. And bila team engkau full hydro dengan cryo character, Skirk akan naikkan elemental skill semua dalam team tu by 1. Elemental skill dia senang je. Dia ada tap dengan hold. Kalau kau tap, kau dapat 45 Serpent Subtlety point. Dan Skirk kau dia akan tukar kepada 7 phase flash mode. 7 phase flash mode ni tak susah untuk faham sebenarnya. Dia akan drain Serpent Subtlety point engkau untuk bagi interruption resistant. Boleh jalan atas air. Normal dengan charge attack kau punya AOE akan bertambah. Dan normal charge dengan plunge attack kau semua akan ditukar kepada cryo yang tak boleh diubah. Bila kau dalam 7 phase flash mode ni juga, elemental burst dia Havoc Ruin ni akan tukar kepada elemental burst special. Nama dia Havoc Extinction. Sekarang kita pergi dekat elemental burst dia. Bila kau cukup 50 Serpent Subtlety point, kau boleh tekan elemental burst dia yang akan slash dan buat cryo damage yang sangat besar. Serpent Subtlety point yang lebih daripada 50 akan menaikkan damage burst dia. Sekarang kita pergi dekat special elemental burst dia yang aku cakap tadi, Havoc Extinction. So masa engkau dekat dalam 7 phase flash mode dia, engkau boleh tekan Havoc Extinction ni tanpa consume apa-apa Serpent Subtlety point. Dan lepas kau tekan tu, normal attack damage kau akan makin bertambah. Dan Void Rift yang kau resap daripada pasif dia tadi akan boost lagi normal attack damage kau. Talent dia semua dah faham. Kita pergi dekat Constellation pula sekarang. Constellation pertama dia, tiap Void Rift yang kau serap tu akan di 500% Skirk punya attack sebagai cryo damage dekat enemy berhampiran. Constellation kedua ni yang padu gila. Kau akan dapat lebih banyak Serpent Subtlety point. Elemental burst damage Havoc Ruin kau akan bertambah lagi banyak. Dan bila kau guna special elemental burst dia Havoc Extinction, masa engkau kat dalam 7 phase flash mode dia, attack kau akan bertambah sebanyak 70%. Bapak banyak siap. Constellation ketiga akan naikkan level elemental burst kau sebanyak 3. Constellation keempat dia akan buff attack engkau mengikut berapa banyak dead crossing stack kau ada. Constellation kelima akan naikkan level elemental skill kau sebanyak 3. Dan Constellation keenam, tiap kali Skirk resap Void Rift, dia akan dapat 1 Havoc Sever stack. Havoc Sever ni bila di-consume, dia akan buat attack yang sangat kuat dekat enemy. Ada beberapa cara Havoc Sever ni akan di-consume. Pertama kali bila kau guna burst kau Havoc Ruin, dia akan consume Havoc Sever kau, dia akan buat 750% damage. Bapak tinggi siap. Situasi kedua, bila engkau ke dalam 7 phase flash mode dia, tiap normal attack ketiga dan juga kelima engkau akan consume 1 stack dan dia akan buat 3 damage extra sebanyak 180% Skirk punya attack. Situasi ketiga ni best. Aku nak namakan dia anti-bully. Contoh Zubair baling guli dekat engkau dan kena dekat engkau, kau tak rasa pun guli tu. Lepas tu kau balas balik dengan 3 batu konkrit. Mampus kau. Mampus. Cara nak build Skirk ni tak susah pun dengan kuasa Primogen. Jom kita pergi dekat weapon yang sesuai bagi Skirk. Ini adalah beberapa weapon yang paling sesuai kau guna dekat dia. Start dengan dia punya signature Azure Light. Lepas tu kita ada Mist Splitter, kita ada Harang. Dan kenapa korang kena tarik dia punya signature weapon dia? Kita tengok damage comparison ni. Boleh nampak damage signature weapon dia lagi tinggi. Disebabkan Skirk tak gunakan energy langsung dan juga kau tekan je elemental skill kau akan dapat 48% attack buff dan juga 40% crit damage. Damn! Sekarang kita pergi dekat artifact dia pula. Dekat internet ramai yang tertanya nak guna Merancau Sea Hunter ke ataupun Finale of the Deep. Hands down, the best artifact untuk Skirk adalah Finale of the Deep. Tapi kau kena tahu, Genshin Impact ni dia open untuk semua orang. Terpulang pada engkau nak build macam mana pun asalkan engkau gembira. Cadangan aku, Finale of the Deep, kau kena fokus dekat attack, cryo damage dengan crit damage. Untuk substack dia, 4 benda ni kau tak perlukan. Energy recharge, elemental mastery, defense dengan HP ni kau tak perlukan langsung. So yang kau kena fokus adalah attack, crit rate, crit damage. Skirk ni nak guna dengan siapa? Jom kita tengok. Nak bina Skirk ni kena pastikan dalam tim engkau kena ada hydro atau cryo character sahaja. Dengan cara ni kau akan dapat buff paling tinggi dalam skill pasif dia. Skirk kalau kau gabung dengan Furina dan juga Escoffier, damage dia akan macam wow. Slot terakhir tu kau boleh gunakan Shanhe, Yilan ataupun Maulani. Shanhe akan naikkan cryo damage kau. Yilan akan naikkan active character kau punya damage. Maulani kalau kau pakai Scroll of the Hero of Cinder City punya artifact, kau akan dapat 40% elemental damage bonus. So kita dah tahu cara nak build Skirk. Sekarang kita pergi dekat cara main dia. Macam aku cakap tadi, kita boleh jadikan dia sebagai on-field cryo DPS yang sangat kuat, ataupun kita nak fokus dekat burst dia je. Untuk on-field cryo DPS, kita kena buat macam ni. Guna semua skill karakter lain dulu. Lepas tu kita tekan elemental skill Skirk dan terus tekan burst dia. Lepas tu kita attack biasa, charge attack untuk tarik Void Rift tu, dan attack macam biasa balik. Jom kita tengok. Okay, jom. Guna karakter lain dulu. Okey, lepas tu buka elemental skill dia, buka burst dia,
Attack kejap. Charge attack. Bapak tinggi je damage dia. Cara mainnya fokus dekat burst dia je pula. Kau hold E, lepas tu tukar kepada karakter lain, buat damage guna karakter lain, tukar kepada Skirk lagi, hold E lagi, and zapow, buka burst dia. Jadi ikan dulu, tukar karakter lain, buat damage guna karakter lain, zap, zap. Okay, lepas tu hold lagi. Okay, dah ready, dah makan kau. Asal dia immune. Kau nak sangat immune tadi kan? Nak makan kau immune kau. Meh sini aku tunjuk dekat kau nak sangat immune. Belagak lagi dalam main tipu nak makan kau. Dalam guide Escoffier sebelum ni aku ada mention yang Escoffier adalah support yang terbaik Skirk boleh dapat. Sebab Escoffier dengan Skirk ni dia perlukan tim yang full hydro dengan cryo untuk utilize fully passive dia. Escoffier akan provide 55% resistance shred dan Skirk punya skill akan lebih sakit. Dengan ini kau tak memerlukan apa-apa enemy character yang memakan very distant vulnerable punya artifact untuk soul dekat enemy tu untuk kurangkan resistance shred dia. So soalan dia, patut ke korang dapatkan Skirk? Yes. Sebab dia adalah karakter yang sangat kuat. Dan even dekat Constellation kosong pun, semua benda dalam skill dia kau boleh gunakan. Campur dengan signature weapon dia lagi yang akan boostkan damage dia lebih banyak. Dan kalau kau nak jadikan dia sebagai critical elegant yang bergerak, Constellation 2 lah jawapannya. Di mana kau boleh terus buka elemental burst kau, and kau akan dapat 70% attack buff. Nanti semua boss dekat overworld tu, Skirk dia akan pegang macam ni. Makan kau. Makan. Okay, cukup dengan Skirk. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam update 5.7 ni. Penyambungan main story quest, A Space and Time for You. Story ni dia akan fokus kepada main karakter kita iaitu Traveler dan juga kembarnya yang hilang. Kita akan dapat tahu ada konflik yang lebih besar lagi dengan Abyss Order. Semua bangun. Selamat datang Pakcik Dainsleif. Selamat datang. Sekian lama tak jumpa kau. Tiap kali kau ada je mesti benda besar berlaku kan? Selamat datang. Dengan adanya Dainsleif ni mesti ada something penting yang berlaku dalam story dia nanti. Dan yang paling bestnya Dainsleif ni dia akan tolong kita lawan benda. Bukan dalam cutscene tau. Dia akan tolong kita. Literally tepi kita dia akan tolong. Pam. Lagi dalam kau pergi dekat story dia nanti, lagi besar benda yang akan di-reveal. So, bawa bersedia lah ya. Next, kita ada endgame content baru. Tiap kali aku buat Abyss dengan Imaginarium Theater, lepas tu kau tak tahu nak buat apa, sekarang kau dah ada benda baru untuk buat. Stygian Onslaught. Yang bestnya pasal benda ni, kau boleh buat secara co-op. Finally. Ada juga benda susah untuk dibuat dengan member. Lepas ni lagi senang kau nak farm artifact. Bukan macam aku pergi hadap domain sama hari selama berapa lama. Sekarang aku boleh habiskan resin aku dekat event ni sambil dapat artifact yang sama dekat domain tu. Dengan difficulty tinggi baru yang dia sediakan, mesti berpeluh kau lawan dia kejap lagi. So bawa lah tim OP kau test damage kau dekat dalam ni ya. Dan akhir sekali of course reward baru dia yang sangat menarik. Free Primogems. Dan dalam event ni juga kau akan dapat Dust of Enlightenment. Dust of Enlightenment ni adalah untuk kau reroll balik substat yang dah naik dekat artifact level 20 kau. So siapa-siapa yang pernah dapat artifact yang substat cantik lepas kau naikkan tu kau rasa kecewa, simpan dulu artifact tu. Paling best korang akan dapat 2 Dust of Enlightenment secara free dekat mailbox korang kalau korang login version ni. Stygian Onslaught ni akan available seminggu lepas update 5.7 ni. So bawa bersedialah korang ya. So itu sahaja, kita dah sampai dekat penghujung video kita. Banyak benda besar yang berlaku dalam update kali ni. Pengeluaran karakter Cryo DPS dan juga nuker yang sangat kuat yang dinanti-nantikan oleh ramai orang juga merupakan guru kepada Child dan mempunyai kaitan dengan Khaenri'ah punya lore, Skirk. Penyambungan main story quest yang berkaitan dengan Traveler dan juga kembarnya yang telah hilang, Dainsleif buat comeback, dan endgame content baru yang memberikan reward yang menarik. Boleh dapat lebih banyak Primogem free dan boleh buat artifact substat reroll. Tak pernah lambat pun korang nak start main Genshin Impact. Tak kira lah korang ni player lama ataupun player baru, Genshin dah mudahkan kerja korang sekarang. Dan banyak lagi benda lain korang boleh explore dekat dalam Genshin Impact ni. Memang korang takkan bosan punya. Tunggu apa lagi? Download atau login ke Genshin Impact sekarang. Link ada dekat description. Dan disebabkan korang setia sampai hujung video ni, nah sedikit hadiah untuk korang. Cepat redeem. Bye-bye. Jumpa dekat video seterusnya.